Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Maisarah dan Kashrina ingin berkongsi dengan anda semua tentang inovasi kami iaitu e-Linem. Pengenalan e-Linem. e-Linem adalah inovasi yang dihasilkan untuk membantu komuniti setempat menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. e-Linem dicipta selari dengan sasaran 4.5 dalam 4 paun Sudan merujuk secara khusus kepada usaha untuk memastikan semua belia dan sebilangan besar orang dewasa, lelaki dan perempuan mencapai literasi, kecekapan membaca dan menulis serta numerasi kemahiran mengira menjelang tahun 2030. Di BBA, kami dapati majoriti murid belum menguasai asas 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Jadi kami pun menjalankan kajian mengikut SDG 45, literasi dan numerasi sejagat. Hasil soal selidik yang dijalankan didapati 76.5% boleh membaca dan memahami artikel BA dalam bahasa rasmi negara. Objektif inovasi e-Linem literasi. Meningkatkan kemahiran membaca dan memahami maklumat dalam kalangan murid atau komuniti sasaran melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan dan kontekstual. Meningkatkan penguasaan kosakata dan pemahaman teks melalui aktiviti bercerita, lakonan atau permainan bahasa. Objektif inovasi e-Linem untuk numerasi pula adalah meningkatkan keupayaan murid dalam operasi asas matematik, tambah, tolak, darab dan bahagi melalui kaedah inovatif seperti permainan atau simulasi. Membantu murid atau komuniti memahami konsep nombor dan penggunaannya dalam kehidupan harian seperti mengurus wang, masa dan ukuran. Produk inovasi e-Linem terdiri daripada site, game interaktif dan kad snap literasi. Ini adalah contoh permainan interaktif yang terdapat di site e-Linem yang terdiri daripada permainan suku kata, membina ayat, mencari perkataan dan jom mengira. For miles, 67 fastback, oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show, watch me as I go. Shut it up both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. Ini ialah cara bermain kad literasi. Pemain akan mengambil giliran untuk meletakkan kad mereka. Jika dua suku kata menjadi perkataan, peserta harus snap kad dengan cepat. Sesiapa yang memiliki kad yang terbanyak di akhir permainan ialah pemenang. Balik. Maklum balas, seronok sangat main kad snap ni, boleh belajar banyak suku kata. Saya suka main game mengira dan mencari perkataan. Nak main lagi, best sangat.